Nama aku Dian. Orang selalu kata aku nampak tenang, tapi tak ada siapa tahu apa yang ada dalam kepala aku. Okay, Mbak Nadian, selepas saya dah teliti jawapan awak, saya diagnose awak dengan anxiety. Dan anxiety awak ni berada dalam peringkat yang agak teruk lah. Semenjak tu, aku susah nak bergaul dengan orang. Sampailah suatu hari, Hi, welcome. Calling for Dian. Oh, boleh. Sister Dian kan? Ni boleh pagi tinggal. Sebaik saja. Sister orang sini ke? Saya jarang nampak pula sister kat sini. Saya dah masuk. Oh, kira tak intake kan ni? Apa lagi tau? Ada apa sih? Sister ni tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Apa yang aku fikir sekarang ni? Aku tak pernah sendiri pun. Allah hati dengan aku. Dia dah bagi petunjuk. Aku yang betul. sejak dari itu, aku mula terima diri aku dan orang lain.